Produk Minecraft dihasilkan daripada kotak minuman terpakai jenis Tetra Pak. Kotak minuman ini diguna semula dengan membentuknya menjadi pen, rantai kunci, pasu mini, sikat dan penanda buku dan lain-lain barangan craft untuk cendera hati. Apa itu kotak minuman Tetra Pak? Kotak minuman Tetra Pak adalah kotak minuman yang terdiri daripada 70% kotak, 30% aluminium dan plastik. Bahagian dalamnya adalah lapisan aluminium. Masalah akibat penggunaan Tetra Pak ialah ia suka digitar semula berbanding kotak pembungkusan jenis satu bahan. Ini kerana kandungan Tetra Pak terdiri daripada beberapa lapisan bahan yang berbeza. Masalah kotak minuman Tetra Pak. Proses kitar semula Tetra Pak memerlukan infrastruktur dan kos yang tinggi. Oleh kerana kerumitan proses kitar semulanya, maka kotak Tetra Pak sering dibuang begitu sahaja dan menambah langgukan sampah. Inisiatif kami untuk menggunakan semula kotak minuman Tetra Pak terpakai sebagai barang craft adalah satu langkah positif dalam mengatasi masalah sisa buangan dan memberikan nilai baru kepada bahan tersebut. Apakah itu resin dan bagaimana ia bertindak? Resin epoksi adalah sejenis polimer termoset yang terbentuk daripada tindak balas kimia antara resin dan ejen pengeras. Apabila kedua-dua komponen ini dicampur, kedua-dua komponen ini akan menjalani tindak balas kimia yang menghasilkan bahan plastik yang keras, kuat dan tahan lama. Ada beberapa masalah yang menyebabkan kami menjalankan projek ini. Antaranya ialah longgokan sampah menyebabkan lambakan sepenjara kawasan setempat. Antara sampah yang banyak dibuang ialah kotak minuman yang terbuat daripada Tetra Pak. Tetra Pak memakan masa yang agak lama untuk mereput kerana mengandungi 30% kandungan plastik dan aluminium di dalamnya. Oleh itu, kami mengambil inisiatif untuk menggunakan semula kotak Tetra Pak ini dalam bentuk yang lebih kreatif, estetik dan bermanfaat. Projek ini mendukung matlamat pembangunan mampan ke-12 atau dikenali sebagai SDG 12. Dan apakah itu SDG 12? SDG 12 ialah penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab atau dikenali sebagai Responsible Consumption and Production. Ini adalah SDG yang paling jelas didukung oleh projek ini. Kami menggunakan semula kotak Tetra Pak terpakai bagi mengurangkan sisa, memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggalakkan amalan kita semula serta penggunaan semula selaras dengan sasaran SDG 12.5 di mana menjelang 2030 mengurangkan penyalaan sisa dengan ketara melalui pencegahan, pengurangan kita semula dan penggunaan semula. Dengan kami mengubah sisa menjadi produk yang berguna dan menarik, projek ini memberikan solusi kreatif untuk masalah sisa dan juga potensi untuk merayakan masyarakat secara ekonomi dan mendorong inovasi dalam penggunaan bahan yang bertanggungjawab. Ini adalah contoh konkret bagaimana tindakan kecil di peringkat tempatan dapat memberikan semangat jelas terhadap agenda pembangunan mampan global. Tujuan kami ialah untuk menggunakan semula kotak Tetra Pak terpakai dengan menghasilkan produk harian yang bermanfaat dan mengandungi nilai estetik dan komersial. Nilai komersial produk Minecraft yang pertama ialah produk ini mempunyai nilai estetik kerana rupanya yang menarik. Produk ini juga mempunyai nilai komersial yang tinggi di dalam kalangan pelajar sekolah serta orang awam. Di samping itu, produk ini juga terdiri daripada alat tulis serta cendera hati seperti rantai kunci yang mendapat permintaan tinggi kerana rupanya yang menarik dan harga yang berpatutan. Seterusnya, impak kepada persekitaran, antaranya pengurangan sisa buangan, mengurangkan longgokan sampah, mengurangkan pelepasan gas metana serta menanamkan sikap sentiasa menjaga alam sekitar. Seterusnya, impak kepada ekonomi. Produk Minecraft ini meluaskan peluang pendapatan kepada usahawan di kalangan pelajar sekolah. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan perniagaan kecil dan sederhana (PKS) dalam sektor kraftangan.
Sebagai contoh, kotak minuman yang dianggap sebagai sampah diubah menjadi produk yang mempunyai nilai estetik dan fungsi yang boleh meningkatkan nilai bahan tersebut. Di samping itu, kita perlulah membuat penambahbaikan produk pada masa akan datang bagi menghasilkan produk yang lebih besar seperti meja dan kerusi taman atau meja dan kerusi kantin di sekolah. Hal ini juga dapat menjalinkan hubungan dengan pihak berkuasa tempatan atau NGO untuk menghasilkan produk guna semula kotak minuman terpakai. Kesimpulannya, produk berasaskan kotak minuman terpakai ini dapat menyemaikan kesedaran memelihara alam sekitar, menggalakkan kreativiti di kalangan pelajar, menggalakkan keusahawanan di kalangan pelajar, serta menggalakkan kemahiran berfikir menyelesaikan masalah dengan berinovasi di kalangan pelajar.